Jadi di sini kita nampak ini kacun, ni salad, sini sayur pahit, kacun. Jadi kita tengok yang ni kita tanam dalam tanah, kawasan tanah. Lepas itu akan ditabur dengan baja. Jadi baja kan. Dibaca seperti ni lah. Jadi kita buat contoh, kita tabur baca macam tu kata. Jadi dalam 2 sudu, 3 sudu seminggu. Tengok dia macam ni. Lepas tu di sini pun sama. Sebab ini baru semalam kita saya baru berbaca. Jadi saya buat contoh lah. Kita tabur macam ni aja lah. Tabur sama jugalah dengan sawi pahit. Kita tabur macam tu aja. Tabur macam tu aja.